Kalau minum madu tapi tak berkesan, itu tandanya madu itu madu palsu. Walaupun dia tunjukkan dia ambil madu atau pokok tiap hari, walaupun dia tunjukkan dia baring atas sarang lebah dan segala macam. Sebab wayang semua boleh buat. Walaupun madu tu ada sarang sekali. Jadi kita rujuk pada Quran. Panduan kita umat Islam rujuk kepada Quran. Quran kata madu itu ubat. Kalau ubat, dia mesti berkesan. Sebab itu tuan-tuan, ramai di antara tuan-tuan mungkin dah cuba macam-macam madu. Terus cuba lagi. Cari lagi madu. Cuba lagi madu lain. Kalau tak ada selagi, tuan belum dapat madu yang menjadi ubat bagi penyakit tuan. Sebab kalau madu itu ori, mestilah penyakit tuan itu akan berkurangan atau akan sembuh. Kerana madu lebah liar memang sejak zaman dahulu kala lagi digunakan dalam perubatan. Sejak zaman Fir'aun sampai Ibn Sina sampai ke pakar perubatan moden, madu lebah liar asli memang digunakan dalam perubatan. Jadi itu sebab itu tuan-tuan, kalau tuan minum dah cuba madu ni yang mahal, yang murah semua dah cuba, tapi tak ada kesan. Sebab itu cari lagi sampailah tuan jumpa dengan madu yang berkesan untuk penyakit tuan, yang terasa kesihatan tuan. Itu. Jadi ada yang tanya, macam mana kalau tak sakit doktor? Tak sakit pun kalau minum madu asli, dia akan ada kesan. Kesannya kita tambah bertenaga. Kalau badan kita gemuk, jadi turun berat badan. Ada banyak lagi lah. Dia tetap ada kesan. Kesannya bukan kesan seketika, kesan yang kepanjang. Sebab kalau kesan seketika tu, mungkin madu itu dicampur dengan drug, dicampur dengan steroid dan sebagainya. Tapi kesan yang kepanjang, berpanjangan. Dia memang sihat betul. InsyaAllah. Assalamualaikum.